Dah masuk 2026, aku still pakai yang macam ni. Phone holder yang macam ni. Sebab apa? Nak keluarkan pun senang, nak masuk balik pun senang. Aku tak perlukan effort juga. Lebih kurang sama je kalau aku beli yang ini ataupun yang MagSafe tu. Sebab apa? Tak semua handphone ada MagSafe kan. Ada orang pakai Android, nak kena beli dia punya ni pula, nak kena pasang pula dia punya tu. Dah tak cantik. Elok-elok belakang phone cantik, dah nak kena ada macam-macam benda pula kat belakang kan. Design semua daripada Android, iPhone, Google Pixel, Nokia, semua nak ada magnet kat belakang. Sebab nak pakai phone holder yang ada magnet, tak payah guys, beli je yang macam ni guys. Harga pun bukan mahal pun pak. Suction bawah kuat, boleh adjust atas bawah, boleh pusing 360 darjah juga. So korang boleh letak kat sini, nak letak atas ni, nak letak kat cermin, nak letak kat atas ni, nak letak kat sini boleh, nak letak kat bawah ni boleh. Still sama, tak kacau aircon pun.